Kisah seorang ayah yang menjaga anak dia, yang buat kerja untuk isteri dia tapi tidak dihargai. Sang anak dua itu lebih pilih lelaki yang hebat, akhirnya bercerai juga. Dan akhirnya dia tengok rupanya dia jaga mereka bukan kerana cinta, kerana harta ibu dia saja. Yang selepas orang tua dia bercerai, kedua budak itu pun menyesal sedar tak dapat kasih sayang lagi dari lelaki itu. Kisah dia sangat menyedihkan. Lelaki itu akhirnya pergi bersama anak orang lain. Kekasih buka kedai buku, jumpa singa, jumpa anak orang. Dia jaga, akhirnya dapat kebahagiaan. Sementara anak dia ke hospital, yang akhirnya tahu, sang isteri pun tahu kebenaran. Sang teman lelaki tidak mencintai dia, melainkan duit dia sahaja. Yang akhirnya dia sedar yang dia sudah buta dengan cinta. Buta cinta sampai dia tak sedar dia tidak dicintai oleh lelaki itu, melainkan lelaki itu cinta duit dia. Akhirnya dia sedar yang dia pun halau lelaki itu, tapi malang-malang sekali suami dia tak sudi kahwin semula sama dia. Bukan itu saja, anak-anak dia pun sama, tidak sudi. Anak-anak dia pun tidak dapat balik ayah mereka. Yang akhirnya pun menyesalannya terlambat. Menyesal terlambat kerana cinta buta tak jelas. Memang padan muka dia kerana buta cinta. Terlalu buta dengan semua barang, terlalu buta. Perempuan sial lalai, janganlah kahwin dengan perempuan kaya, kerana itu penyesalan terbesar.